Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Bengkar Anwar dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan membentangkan mengenai satu topik yang cukup rapat dengan jiwa kita sebagai pendidik, iaitu berkaitan dengan rekayasa perubahan pendidikan dan keadilan sosial melalui PBD, iaitu dalam usaha mentransformasikan ekosistem pembelajaran abad ke-21 untuk semua. Baiklah, selama berdekat, sistem pendidikan di negara kita diukur melalui satu kayu pengukur, iaitu peperiksaan ataupun dalam bahasa Inggerisnya exam oriented. Namun, adakah grade A, B dan juga C itu dilihat sebagai benar-benar adil dalam menilai potensi unik setiap individu? Dan dalam persembahan 30 minit ini, kita akan mentelaah ataupun menelusuri bagaimana pentaksiran bilik darjah ini, PBD, bukan sahaja sekadar perubahan dasar, tetapi sebuah rekayasa kejuruteraan sosial untuk membawa keadilan yang sebenar bagi semua anak murid kita. Baiklah, sebelum memulakan perbincangan, mestilah kita mengetahui terlebih dahulu mengenai anatomi pentaksiran, iaitu membina asas kefahaman. Di sekolah, iaitu pentaksiran berdasarkan sekolah, terdapat 4 faktor, iaitu yang pertama ialah pentaksiran sekolah yang merujuk kepada PBD, pentaksiran bilik darjah. Kedua, pentaksiran pusat yang merujuk kepada exam ataupun peperiksaan besar seperti SPM, PT3 dan juga UPSR seperti sebelum ini. Kemudian psikometrik yang melihat daripada aspek psikometrik murid, dan juga aspek PAJSK yang melihat dari segi aspek jasmani, pelibatan sukan dan juga kesihatan. PBD pula adalah nadi utama dalam perbincangan ini yang sebenarnya berlaku setiap hari dalam kelas kita. Maka PBD ini dia memerlukan peranan guru yang lebih radikal. Maksudnya guru itu bukanlah hakim yang bertindak untuk menghukum murid tersebut, tetapi sebenarnya membantu murid tersebut dalam berkembang dalam cara pembelajaran masing-masing. Di sinilah kita sebenarnya melihat dari segi aspek guru itu sebagai ejen sosialisasi. Guru itu sepatutnya membimbing, melihat perkembangan murid, dan yang paling penting adalah memastikan tiada seorang pun murid yang tercicir dari segi aspek emosi dan juga intelek hanya kerana mereka lambat menguasai satu topik. Boleh jadi murid tersebut bagus dalam aspek pendidikan. Boleh jadi murid itu bagus dalam aspek PAJSK. Jadi di sinilah peranan guru itu sangat penting dalam memastikan tiada pun murid yang tercicir, dalam memastikan keadilan itu dapat dilaksanakan. Baiklah, kita masuk pula kepada evolusi peranan guru, iaitu sebagai pembina jambatan mobiliti, di mana dulu guru itu lebih bertindak sebagai hakim dalam memberikan penilaian terhadap prestasi murid dan lebih berfokuskan kepada exam oriented, maksudnya berfokuskan kepada pencapaian murid itu dalam akademik sahaja ataupun pencapaian penamat sahaja. Namun sekarang satu paradigma baru perlu dilakukan, iaitu guru perlu bertindak sebagai ejen sosialisasi dengan cara guru itu perlu menjadi pembimbing yang berterusan, di mana guru perlu memantau setiap perkembangan kognitif dan juga emosi secara masa nyata semasa dalam kelas sebagai contoh. Dan kemudian guru juga perlu menjadi pembentuk equity, di mana memastikan tiada murid tercicir akibat kelajuan pembelajaran yang berbeza. Maksudnya di sini adalah setiap murid itu dia mempunyai kadar pemahaman yang berbeza dalam menguasai sesuatu topik. Ada yang dapat menguasai dengan cepat, ada yang dapat menguasai dengan sederhana, dan juga ada yang lemah. Di mana di sinilah peranan guru itu sangat penting dalam memastikan semuanya mendapat peluang akses yang sama. Tiada seorang pun yang tercicir. Dan kemudian yang ketiga ialah dari segi pemudah cara sosial, di mana guru itu bertindak dalam membina nilai dan juga membuka ruang mobiliti sosial berdasarkan potensi sebenar. Maksudnya di sini, besarnya peranan guru ini dalam mengubah hidup ataupun mengubah latar belakang sosioekonomi murid tersebut. Katakan murid ini datang daripada
latar belakang sosioekonomi yang rendah, masuk datang daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Namun, murid ini mempunyai potensi pembelajaran yang tinggi. Maka di situlah guru perlu adil dalam memberikan peluang kepada murid ini untuk terus berjaya dalam kehidupan. Membuka ruang tersebut, menggerakkan murid ini daripada keadaan yang berkenaan kepada peringkat yang lebih tinggi. Dan guru juga perlu bersikap adil kerana sekiranya murid tersebut datang daripada keluarga yang kaya atau mungkin keluarga yang banyak memberikan sumbangan kepada sekolah, di sinilah aspek pertimbangan profesional seorang guru itu, tanggungjawab seorang guru itu sangat penting dalam memastikan murid itu dinilai atau murid itu ditaksir secara seadilnya. Baiklah, kita beralih pula pada matriks ataupun jadual anjakan paradigma pendidikan, di mana terdapat 3 jalur yang berkaitan tentang dimensi pentaksiran, sistem lama iaitu peperiksaan berpusat dan juga ekosistem baru ataupun PBD. Di mana kalau kita lihat dari segi aspek dimensi pentaksiran yang berfokuskan kepada kognitif, sistem lama sangat berfokus kepada hafalan dan juga ingatan sahaja. Kalau dalam taksonomi Bloom berada pada tahap 1 dan 2, iaitu tahu dan juga faham, di mana hafalan dan ingatan jangka pendek, rote learning. Jika dibandingkan dengan ekosistem baru iaitu PBD, di mana memerlukan murid tersebut untuk mempunyai kefahaman mendalam dan juga mengaplikasikan tahap pemikiran hebat. Di mana di sinilah kalau kita lihat dia berada pada tahap 4, 5 dan 6. Iaitu kalau kita lihat daripada aspek pertama iaitu tahu, faham, buat ataupun aplikasi, analisis, nilai dan juga mencipta. Di sinilah aspek ketiga, aspek keempat sampailah aspek keenam ini diaplikasi atau diimplementasikan dalam PBD. Sekarang peperiksaan itu ataupun pentaksiran itu perlulah berubah dan perlu berada daripada peringkat yang sepatutnya, melihat kepada perubahan dan juga perkembangan zaman dan juga perbezaan cara generasi sekarang, iaitu Gen Alpha. Kemudian kita lihat kepada aspek penilaian bakat, di mana jika kita lihat sistem lama ataupun peperiksaan berpusat itu, dia bersifat standard tunggal, iaitu satu grade untuk semua. Namun kalau kita bandingkan dengan ekosistem baru, iaitu pentaksiran itu terbeza mengikut kecerdasan pelbagai. Maksudnya di sini dia tidak bertumpu pada satu aspek sahaja, iaitu aspek kognitif sahaja. Namun pentaksiran PBD ini, seperti saya cakapkan terlebih dahulu sebentar tadi, ada 3, iaitu aspek kognitif, afektif dan juga satu lagi aspek psikomotor. Di mana ketiga-tiga ini adalah sangat penting untuk dinilai dalam PBD. Kemudian kita lihat pada iklim psikologi, di mana sistem lama itu bersifat stres dan juga budaya ketakutan kerana exam oriented, bersifat high stakes. Kalau gagal. Namun ekosistem baru ini iaitu PBD ini bersifat zon selamat ataupun dalam comfort zone, iaitu pentaksiran yang dilaksanakan dalam situasi pengalaman yang tidak tertekan. Dia bukan macam peperiksaan, iaitu murid akan berasa stres, murid akan berasa takut untuk menjawab peperiksaan kerana kalau mereka gagal. Namun PBD ni seperti saya katakan, dia bersifat low stake, di mana perkembangan murid itu mempunyai maklum balas yang diberikan oleh guru dalam dia membina pembelajaran mereka. Dia tak macam exam. Dan akhir sekali ialah hasil daripada pentaksiran lama ataupun peperiksaan ini ialah penghasilan kelas dan juga keciciran. Di mana di sinilah streaming berlaku. Di mana murid yang pandai diletakkan di bahagian kelas hadapan, sederhana di kelas yang tengah dan juga murid yang lemah ataupun pemulihan berada di pada kelas yang hujung. Sekiranya perkara ini berlaku, murid tersebut rasa tertekan
mereka merasa terpencil, rasa tertinggal, dan mereka lambat laun motivasi pembelajaran mereka juga akan menurun kerana mereka rasa dipinggirkan. Oh, saya berada di dalam kelas yang hujung. Oh, saya berada di dalam kelas yang hadapan, tidak seperti murid hadapan yang pandai. Namun kalau kita lihat dari segi ekosistem baru iaitu PBD ini, dia bersifat adil, equity, dan pembangunan yang lebih menyeluruh. Macam saya cakapkan tadi, dia bukan berfokus pada aspek kognitif saja, namun afektif dan juga psikomotor. Baiklah, analisis pertama iaitu menyelami kefahaman kognitif. Macam saya cakapkan tadi, iaitu paradigma ataupun perubahan pentaksiran lama itu, puncak iceberg itu, dia berorientasikan peperiksaan, exam oriented ataupun rote learning, di mana murid cemerlang menghafal formula malam sebelum ujian, namun ilmu hilang selepas peperiksaan. Maksudnya tiada penghayatan ilmu tersebut dan hanya sekadar untuk lulus peperiksaan ataupun mendapat markah yang tinggi sahaja. Namun kalau kita lihat dasar iceberg ataupun aspek yang lebih mendalam, di mana paradigma PBD ini ingin menerapkan aspek kefahaman yang mendalam ataupun deep learning dan kebat. Ini yang seperti saya cakapkan tadi, kalau kita merujuk pada aspek dalam taksonomi Bloom, ia berada di pada peringkat 4, 5 dan 6. Analisis, nilai dan juga mencipta. Dia bukan sahaja tahu dan faham. Dia berada pada aspek analisis, nilai dan juga mencipta. Di mana juga ilmu pengetahuan itu diaplikasikan dalam keadaan bukan sebenar dan juga keadaan sebenar. Dan kemudian kalau kita lihat, macam saya cakapkan sebentar tadi, iaitu prinsip teras PBD ini bukan setakat apa yang murid tahu, tetapi apa yang mereka boleh buat dengan pengetahuan tersebut. Macam saya cakapkan tadi, ilmu itu mereka dapat gunakan dalam situasi yang pelbagai. Maksudnya ilmu pengetahuan itu tidak hanya untuk peperiksaan semata-mata. Sebagai contoh, macam katakan kita belajar tentang tata bahasa. Hafiz suka main bola sepak. Murid tersebut belajar tentang aspek tersebut. Namun, kalau tiadanya usaha daripada guru itu untuk mengaplikasikan perkara tersebut dalam keadaan yang lain, dia tak dapat gunakan ilmu itu dengan sebaiknya. Kerana ia hanya tertumpu pada exam semata-mata ataupun peperiksaan semata-mata. Sebagai contoh, menterjemah teori fotosintesis kepada projek penanaman sebenar. Macam saya cakapkan sebentar tadi, mengaplikasikan ilmu yang mereka tahu itu dalam keadaan yang sebenar ataupun keadaan bukan sebenar. Baiklah, kita masuk pada analisis kedua iaitu mengiktiraf potensi setiap murid. Ada satu senario ataupun situasi di mana yang boleh saya gunakan dalam kes ini iaitu sindrom ikan memanjat pokok. Kalau kita nilai potensi ikan tersebut dari segi aspek kemahiran ikan, kemahiran dia untuk memanjat pokok, sudah tentu ikan tak boleh panjat pokok. Tapi kalau kita nilai ikan tersebut pada tempat yang betul, kita letakkan ikan tersebut dalam air, maka di situlah potensinya dapat dilihat. Sama juga dalam peperiksaan di mana grade tunggal sahaja dapat membunuh potensi. Menilai semua jenis kecerdasan melalui satu ujian bertulis secara automatik dapat meminggirkan bakat mekanikal, seni dan juga kepimpinan. Seperti saya katakan sebentar tadi, exam oriented ini sebenarnya bagus untuk menilai aspek kognitif, tetapi dia secara tidak langsung meminggirkan aspek-aspek yang lain. Maka perlunya PBD, peperiksaan pusat, psikometrik dan PHSK untuk menilai murid itu secara holistik dan bukan hanya kepada exam oriented semata-mata. Dan di sini kita dapat lihat kejuruteraan pentaksiran berbeza di mana kecerdasan murid itu pelbagai. Setiap murid adalah jenis dalam kemahiran ataupun bidang yang berbeza-beza. Saya beri contoh, murid A membuktikan kefahaman sains melalui penulisan esei, manakala murid B diiktiraf melalui pembinaan model fizikal 3D ataupun persembahan teater. Setiap murid mempunyai perbezaan kemahiran yang berbeza,
maka perlulah seorang guru itu memainkan peranan dalam mengenal pasti kemahiran murid ini agar tiada seorang pun yang tercicir. Dengan kita mengiktiraf setiap potensi murid ini dan tidak hanya berfokuskan kepada grade semata-mata. Baiklah, analisis ketiga melihat kepada iklim psikologi sekolah ataupun iklim persekitaran sekolah, di mana kalau kita lihat exam oriented ini dia memberikan tekanan persekitaran sekolah yang tinggi, di mana murid akan stres, murid akan merasa tertekan sekiranya mereka mendapat keputusan yang tidak memuaskan, memberikan tekanan. Namun kalau kita lihat dari segi aspek PBD, di mana ia mewujudkan satu ekosistem yang menyokong, di mana pentaksiran berisiko rendah, ia bersifat pentaksiran berisiko rendah. Dia tidak sama seperti exam oriented seperti tadi, di mana membuat kesilapan pada peringkat ini kini direkayasakan sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran formatif. Maksudnya, apabila kita melakukan kesilapan mungkin pada permulaan pembelajaran tersebut, dia sebenarnya satu proses pembelajaran yang berterusan. Ada progres, dan dia bukannya gagal terus dapat grade rendah dan sebagainya. Kalau kita lihat sebelum ni, peperiksaan sebelum ini dia lebih bersifat kilang peperiksaan. Dan budaya drilling ini sentiasa dilakukan secara berterusan, memberikan latih tubi dan sebagainya, sehingga murid itu sebenarnya berada dalam pengalaman pentaksiran itu berada dalam keadaan yang tidak menyeronokkan. Mereka berada dalam keadaan stres, dengan stres melampau bagi murid seawal usia 10 tahun. Seperti saya cakapkan tadi, exam oriented di high stakes menyebabkan murid itu tertekan kerana takut gagal. Baiklah, kita masuk pula pada analisis keempat, di mana dia menumpukan kepada aspek pembelajaran bermakna, di mana pada masa kini sijil yang mempunyai banyak A tidak lagi mencukupi, di mana dunia sekarang memerlukan murid yang mempunyai kemahiran kalis masa hadapan melalui kerangka KPPB, iaitu Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna, di mana kita memerlukan 6C, iaitu salah satunya karakteristik, citizenship, collaboration, communication, creativity dan juga critical thinking yang diperlukan oleh seorang murid, di mana guru perlu memainkan peranan dalam mengimplementasikan 6C ini dalam murid supaya mereka dapat menyelesaikan masalah dalam dunia sebenar ataupun dalam masalah bukan dunia sebenar, di mana mereka mengaplikasikan ilmu pembelajaran yang mereka gunakan dan mempunyai 6 karakter ini dalam membantu mereka menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan seharian. Dan aplikasi PBD ini melalui pembelajaran bermakna ini ataupun pembelajaran berasaskan projek ataupun PBL, murid dapat mengaplikasikan 6C ini. Sebagai contoh, murid perlu bekerjasama ataupun berkolaborasi, berfikir secara kritis, critical thinking, untuk mencari solusi, berkomunikasi dengan rakan-rakan, communication, dan seperti saya cakapkan, PBD ini adalah merupakan salah satu instrumen yang paling tepat dalam menggerakkan enjin 6C ini. Baiklah, kita masuk pula kepada analisis kelima, iaitu ekosistem pentaksiran digital ataupun inovasi pendidikan yang baharu, di mana kalau sebelum ini murid itu ditaksir melalui kertas, namun sekarang perubahan dari segi pentaksiran itu perlu dilakukan. Guru perlu kreatif dalam mentaksir murid dari segi aspek yang berbeza. Perubahan dari segi peralihan radikal, sebagai contoh, daripada ujian statik iaitu menulis dan sebagainya kepada penghasilan karya yang berbagai ataupun tidak statik. Sebagai contoh, kita lihat PBD ini memberikan kebebasan mutlak untuk murid itu ditaksir secara kreatif. Mungkin murid tersebut boleh ditaksir. Tahap pengetahuan murid itu dapat ditaksir melalui penghasilan e-portfolio daripada Canva, penghasilan podcast untuk menunjukkan pemahaman, penghasilan rakaman video dan juga penghasilan panel interaktif. Murid juga dapat dilihat
ataupun ditaksir ataupun dinilai tahap penguasaan mereka daripada penghasilan project based learning, di mana dari situlah bukti-bukti ataupun evidence itu dapat digunakan oleh guru untuk diperbincangkan dengan ibu bapa. Mungkin pada hari temurun ni guru dapat menunjukkan evidence tersebut dan kenapa mereka mendapat TP-TP sedemikian. Sebagai contoh di sini kita dapat kita lihat evidence digital lebih mudah untuk diarsipkan atau disimpan dan dikongsi secara telus sebagai bukti utama ataupun bukti kukuh apabila guru ingin membincangkan prestasi bersama dengan ibu bapa. Jadi bukti penghasilan produk ataupun penghasilan bahan-bahan ini oleh murid itu sendiri dapat guru itu nilai tahap penguasaan mereka dan menjadi bukti kepada ibu bapa untuk ibu bapa menentukan apakah langkah yang terbaik ataupun mungkin apakah bimbingan ataupun sokongan motivasi yang diperlukan oleh murid ini. Baiklah, kita masuk kepada aspek yang sangat penting iaitu dalam pembentangan hari ini, iaitu bagaimana PBD ini merekayasakan keadilan sosial ataupun menggerakkan keadilan sosial ini. Hadirin yang saya kasihi, peperiksaan berpusat seringkali memihak pada keluarga yang berkemampuan untuk menghantar anak-anak mereka ke pusat tuition. Bagaimana pula dengan murid-murid yang tidak mampu ataupun mungkin datang daripada latar belakang sosioekonomi yang berbeza? Maka di sinilah pentaksiran berasaskan bilik darjah itu perlu supaya setiap murid walaupun berbeza latar belakang sosioekonomi itu dapat dinilai tanpa sikap bias, tanpa mengira latar belakang yang berbeza. Dan penilaian itu dilakukan atas aspek evidence ataupun bukti-bukti pembelajaran murid itu sendiri. Baiklah, saya beri contoh. Katakan murid tersebut lemah dalam aspek mungkin lemah dari segi aspek pendidikan ataupun akademik. Namun murid tersebut mempunyai kelebihan ataupun mungkin kemahiran dalam aspek TVET ataupun kemahiran teknikal. Maka guru dapat menyalurkan murid tersebut ke dalam pendidikan TVET. Jadi bukan aspek akademik saja yang dinilai, namun kemahiran murid dan juga keunikan, kreativiti, special talent yang ada pada murid tersebut dapat digunakan, dinilai juga, diapresiasikan dan tidak ditinggalkan begitu sahaja. Seperti yang tuan-tuan boleh nampak di sini, iaitu peperiksaan berpusat secara asalnya tidak adil. Benar. Kerana sekiranya murid tersebut tidak dihantar ke pusat tuition, sebagai contoh murid daripada golongan B40 yang mempunyai akses yang terhad dari segi bahan, dari segi kewangan, dari segi mungkin sokongan persekitaran tersebut, bagaimana murid tersebut ingin mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan berbanding dengan golongan elit ini yang mempunyai akses yang pelbagai. Mungkin daripada sokongan dari segi aspek kewangan, persediaan fizikal, buku, menghantar ke pusat tuition dan sebagainya. Jadi berbeza. Kemudian meratakan padang permainan, level playing field, di mana PBD ini bertindak sebagai alat jurutera sosial. Ia menilai setiap murid itu berdasarkan titik permulaan sebenar mereka dan perkembangan peribadi. Maksudnya progres setiap murid tersebut. Dan bukannya membandingkan murid tersebut dengan murid bandar secara melulu. Bukannya perbandingan itu kita bandingkan murid kampung dan juga murid bandar secara terus, tidak. Murid itu ada perkembangan dia dan murid bandar ada perkembangan dia. Dan inclusivity mutlak di mana menilai dan meraihkan murid-murid yang tertinggi. Walaupun murid tersebut datang daripada latar belakang sosioekonomi yang berbeza, namun semua murid itu dinilai dengan adil dan saksama. Dan sebagai contoh, murid terpinggir, B40 dan juga berkeperluan khas secara adil dan beramanah. Seperti saya cakapkan tadi, keadilan untuk semua, equity. Setiap murid itu dinilai tanpa melibatkan apa-apa faktor luaran dan hanya tertumpu pada evidence pembelajaran mereka sahaja dan juga progres ataupun perkembangan pendidikan mereka sahaja. Dan apa
uh, pentingnya ataupun kaitannya dengan perkembangan ataupun perubahan aspek sosio ataupun mobiliti sosial ini. Murid yang mungkin lemah dari segi aspek akademik disalurkan ke institusi TVET sebagai contoh, akhirnya mendapat peluang pekerjaan yang sepatutnya mungkin dalam bidang aspek kemahiran yang baik, secara sekaligus dapat mengubah nasib ekonomi keluarganya. Itulah yang dimaksudkan dengan mobiliti sosial yang sebenar. Murid yang lemah dalam bidang akademik, kita masukkan dalam bidang TVET supaya mereka dengan kemahiran ataupun special ability mereka gunakan kemahiran tersebut untuk mereka mendapatkan pekerjaan dan secara tidak langsung membantu keluarga mereka untuk bergerak dan mengubah nasib ekonomi mereka. Dan inilah yang disebut sebagai mobiliti sosial yang sebenarnya. Pentingnya peranan seorang guru ini dalam melaksanakan perkara tersebut. Baiklah, kita masuk pula pada aspek mekanisme mobiliti sosial di mana pentingnya pentadsiran ini dalam kita memutuskan rantaian kemiskinan itu. Jambatan mobiliti sosial, guru yang menggerakkan mobiliti sosial berkenaan di mana profiling B40 di mana murid dari latar belakang yang sosioekonomi yang rendah yang mungkin lemah dalam aspek akademik teori konvensional. Mereka mungkin tiada akses dari segi pergi ke pusat tuition atau mungkin mereka datang daripada keluarga yang tidak mampu untuk membeli buku-buku belajar. Jadi murid-murid ini dikenal pasti dan murid-murid ini mungkin salah satu daripada mereka memiliki bakat yang terpendam. Jadi gurulah yang sepatutnya bertindak dalam mencungkil bakat-bakat tersebut. Melalui PBD, guru mengesan bakat kemahiran murid tersebut dari segi aspek teknikal, dari segi aspek seni, ukir melalui pentadsiran projek berterusan. Ini yang seperti saya cakapkan tadi, pelaksanaan project based learning sebagai contoh ataupun pelaksanaan PBD ini penting dalam guru itu untuk menilai apakah kemahiran-kemahiran yang ada dalam murid tersebut. Mungkin murid tersebut kurang dari segi aspek akademik, tapi murid tersebut mempunyai kemahiran yang lain, mungkin bagus dalam bidang seni dan sebagainya. Kemudian pentingnya guru ini dalam menyalurkan murid itu kepada kemahiran-kemahiran yang sepatutnya ataupun laluan yang sepatutnya, saluran yang tepat. Katakan murid tersebut bagus dalam membina katakan projek RBT, membina wiring dan sebagainya, Swiss dan sebagainya, sangat bagus. Jadi potensi unik ini direkodkan dalam PBD dalam membolehkan murid tersebut disalurkan ke institusi pendidikan teknikal ataupun institusi yang sepatutnya seperti TVET vocational ataupun ke sekolah seni yang lebih tepat. Dan daripada sinilah peluang untuk mereka memutuskan rantaian iaitu penguasaan kemahiran khusus membawa kepada peluang kerja membawa kepada kerjaya berpeluang tinggi dan secara tidak langsung mengubah ekonomi keluarga dan juga persekitaran masyarakat tersebut. Jadi pentingnya murid ini dinilai dari segi aspek pelbagai. Pentingnya PBD ini. Kerana mungkin murid, seperti saya katakan tadi, mungkin murid ini kurang dari segi aspek akademik, tapi murid tersebut mempunyai kemahiran yang berbagai. Jadi perlulah guru itu membuka ruang tersebut, menyalurkan murid tersebut ke laluan yang sepatutnya. Dan secara tidak langsung apabila mereka mendapat peluang pekerjaan yang bagus, ia menggerakkan, inilah dipanggil sebagai mobiliti sosial. Mereka menggerakkan keluarga mereka, mengangkat keluarga mereka keluar daripada kepompong kemiskinan ataupun berpendapatan rendah. Baiklah, hujah-hujah ini bukan sekadar hujah semata-mata, namun ia disokong dengan dokumen dasar negara seperti buku panduan pelaksanaan PBD dan juga selari dengan PPPM 2013 dan juga 2025. Secara akademiknya, kajian monumental oleh Black dan Williams pada tahun 1998 telah membuktikan bahawa pentadsiran formatif yang berterusan sebagai contoh PBD adalah kaedah paling berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid, jauh lebih melebihi keberkesanan ujian bulanan yang tetap ataupun rigid, di mana
seperti saya katakan tadi, setiap murid itu mempunyai kemahiran yang berbeza. Maka pentaksiran itu tidak boleh dinilai dalam satu aspek saja, aspek kognitif saja, tidak. Aspek psikomotor dan sebagainya perlu juga diberikan penekanan. Laporan pasca pemansuhan peperiksaan berpusat merekodkan penyusutan drastik tahap kecemasan dan stres klinikal dalam kalangan murid sekolah rendah di seluruh negara. Seperti yang kita tahu, pemansuhan peperiksaan seperti UPSR dan juga PT3 ini mengurangkan lagi stres ataupun bebanan akademik kepada murid-murid berkenaan, di mana pentaksiran sepatutnya berubah dan tidak lagi bersifat exam oriented, selaras dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan generasi kini. Baiklah, kita masuk pada pelan tindakan dan juga penambahbaikan ekosistem. Yang pertama tersatu iaitu latihan autonomi berterusan, di mana memperkasakan pertimbangan professional judgement terhadap guru tersebut. Mungkin kita memberikan latihan yang secukupnya dari segi aspek pedagogi, strategi yang dapat digunakan oleh guru tersebut. Kemudian dari segi pengalaman, iaitu pengalaman murid tersebut ditaksi. Mungkin mereka dalam suasana yang menyeronokkan, ya, suasana yang tidak stres, tidak seperti saya katakan tadi high stake dan sebagainya. Kemudian dari segi aspek tanggungjawab, di mana seorang guru itu perlu ada tanggungjawab amanah yang sangat tinggi dalam menilai murid-murid tersebut. Dan juga aspek evidence, iaitu bukti hasil pembelajaran murid tersebut, di mana guru sepatutnya telus dalam menyimpan atau merekodkan hasil pembelajaran murid, dan penilaian setiap murid tersebut tidak berdasarkan emosi semata-mata, namun berdasarkan 4 aspek tadi, iaitu aspek pengetahuan, pengalaman pentaksiran, tanggungjawab dan juga evidence. Ini sangat penting dalam memastikan penilaian tersebut kekal objektif, adil dan juga berkualiti tinggi, seperti yang saya katakan sebentar tadi. Kemudian kita masuk pada teras kedua, iaitu transformasi minda komuniti, di mana perlunya kita merubah balik pemikiran ataupun persepsi masyarakat tersebut, iaitu pelaksanaan kempen yang agresif untuk mengubah soalan-soalan seperti berapa A anak saya dapat kepada apakah kemahiran baharu yang anak saya belajar hari ini. Jadi pentingnya persekitaran itu, pentingnya ibu bapa itu diberikan pendedahan awal, di mana bukan semata-mata berkaitan dengan berapa A, grade sahaja, bukan. Namun dari segi aspek pembelajaran bermakna itu, apakah yang mereka belajar dan mereka dapat gunakan dalam kehidupan seharian ataupun mungkin mereka dapat gunakan dalam kehidupan bukan sebenar. Itu yang perlu, itu yang sepatutnya. Dan yang ketiga ialah sokongan infrastruktur sistem, di mana mengurangkan beban pengkeranian dan pengisian data berulang secara manual agar guru dapat menumpukan 100% masa dan tenaga kepada kualiti pentaksiran serta intervensi murid. Jadi yang ini berkaitan tentang aspek sistem tersebut. Bagaimana guru tersebut mempunyai kerja hakiki, iaitu mengajar, di mana katakan dalam kelas tersebut mempunyai 40 orang. Untuk seorang guru merekodkan hasil pembelajaran 40 murid itu memerlukan masa dan mengambil masa yang sangat lama. Maka perlulah beban tersebut dikurangkan agar guru dapat memfokuskan kepada aspek yang lain. Mungkin dari segi aspek strategi, aspek pengalaman pentaksiran tersebut, agar kualiti pentaksiran yang bermutu dan juga intervensi murid dapat dilaksanakan. Baiklah, secara kesimpulannya penting untuk kita memanusiakan kembali pendidikan kita, iaitu dari segi pelan yang lama kita kembalikan kepada realiti manusiawi, di mana PBD ini bukan sekadar instrumen dalam menandai kertas sahaja, namun ia merupakan salah satu inisiatif berani untuk kita mengembalikan semula roh dan nilai kemanusiaan dalam bilik darjah. Seperti saya katakan, bukan exam oriented semata-mata, namun aspek lain juga ditaksi. Dan perubahan minda masyarakat sangat penting untuk diubah, namun memakan masa yang lama, memakan masa. Dan
demi menegakkan keadilan sosial dan menjamin kelangsungan masa depan setiap anak bangsa yang unik. Perkara tersebut perlu dilaksanakan. Perubahan minda tersebut, bagaimana kita ingin mengubah persepsi berkenaan. Dan rekayasa pendidikan ini bukanlah satu pilihan, namun ia merupakan jalan wajib yang kita lalui. Ini merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan dalam kita memastikan setiap murid itu keluar daripada sekolah mempunyai masa depan yang cerah. Mereka lah yang akan menjadi pemimpin negara kita satu hari nanti. Mereka yang akan mewarisi negara kita. Maka sangat penting pelaksanaan PBD ini, seperti saya katakan tadi, bukan sekadar instrumen menanda kertas sahaja, namun merupakan satu ikhtiar dalam kita memastikan setiap murid yang dilahir ini kalis masa depan, mempunyai sesuatu yang bermakna dalam hidup mereka, mempunyai pembelajaran bermakna. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.